Simpan kecil sikit. Simpan kecil sikit tu nak masukkan dia ke rumah dia tu lah. Rumah sewa dia tu. So ni simpan dia. Okey, masuk sini. Pergi straight ni. Hujung sekali rumah dia sebelah kanan tu. Sampai tu awak jumpalah tempat dia jual tu. Ini location dia guys. Sampai dah dekat Nadia. Jalan tadi kan, jadi daripada Simpang Besar sampai Simpang tu kau masuk sini lah. Dia berniaga dekat sini. Tu dia. Okey nega. Alhamdulillah. Jadi guys, kita nanti nak suruh dia buat aku punya cikang macam biasalah. Tapi tak tahulah macam mana ni kan. Macam dalam ni tak ada tempat duduk. Nanti nak fikir macam mana suruh dia buat tempat duduk lepas ni kan. Makan sini petang kan. Okeylah, tengok. Nak. Nanti boleh buat tempat duduk sini kan. Boleh buat tempat duduk kan. Boleh letak meja kan. Kalau boleh letak meja lah. Senang duduk situ makan. So, tak sakok rumah orang. Sini ada orang ke? Ada. Okey. Letak meja situ tak sakok. Tapi kena bersih sikit lah. Takut ada apa ulat-ulat kat situ kan. Okey. Oi, topping kau tambah ke?